Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Masjid Al-Mustaqim dekat Ampan. Hari ini saya bersama dengan nama apa? Kakak Ima. Okey, tadi kita selesai buat apa tu daurah hadis. Okey, saya nak tanya tadi kan daurah ada dalam bahasa Arab juga kan? Akak ingat tak apa perkataan bahasa Arab yang sama dengan Melayu tadi? Bagi beberapa lah contoh. Okey, tadi yang saya ingat, okey, solat. Kalau bahasa Arab dia solat, bahasa Melayu pun solat. Niat, Niat, wuduk, wuduk, lagi zakat. zakat, zakat, macam tu lah. Okey, itu perkataan yang kita dapat daripada daurah hadis tadi yang similar dengan Melayu, bahasa Arab dengan Melayu. Terima kasih. Okey, sama.